Abang kakak kenal tak daun apa ni? Cuba tengok. Betul-betul. Kenal tak? Ni kalau kat kampung ni, kalau rumah saya tu, kat kampung tu, sebelah rumah je. Kalau buka tingkap nampak pokok ni dulu dah. Ni dia pucuk ubi. Kalau kat Setalam ni kita buat masak pucuk ubi masak lemak. Sedap tu kalau makan dengan nasi panas-panas tu. Daun pucuk ubi ni kita ambil fresh-fresh lagi ni. Sekejap lagi kita akan rebus. Kita akan basuh, rebus. Dan kita akan pack siap. Nanti nak masak ni kita tinggal campak je. Okay, so mana minat pucuk ubi yang masak lemak tu, berjumpa kat sini. Dan lagi satu ni kita ambil juga ni. Daun ni, tengok kat bawah sikit. Ni dia ulam raja. Kalau ulam raja ni pula memang kita letak almost setiap lauk kita ada ulam raja ni. Jadikan macam hiasan lah. Tapi ada orang buat ulaman juga kan. Okay, ni ulam raja. So dua ni ada. So kita nak nampakkan kata tema kampung tu strong sikit. Sebab kita jual makanan kampung. So mana nak cari menu kampung lauk padu-padu tu, datang dekat Setalam teman Gajah Utama. Lunch boleh, dinner pun boleh. Let's go.